Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ni'mati rabbika fama anta bikahinin wala majnun. Ayat yang menyentuh tentang pawang, tentang jin ya. Ayat ini bermaksud, ya Muhammad, engkau teruskanlah menyampaikan agama Allah kepada manusia. Pedulikanlah tuduhan-tuduhan orang Quraisy Mekah yang menuduh engkau sebagai kahin, pawang, bolong ya. Wala majnun, engkau juga dituduh orang yang berjin. Majnun ni orang berjin. Jadi ini jelas ya, bahawa masyarakat kafir Quraisy di kota Mekah itu memang mereka sentiasa menggunakan khidmat kahin, pawang dan bolong. Antaranya ialah untuk menilik, meramal. Sehingga satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana boleh tak kita percaya dengan cakap-cakap ni, tukang-tukang telik, pawang dan sebagainya? Maka Rasulullah SAW bersabda, kadzdzabal munajimu walau kana shadiqan. Bohong tukang-tukang telik, ahli-ahli nujum itu walaupun kata-katanya betul. Sekalipun kata pawang, kata bongong ni betul, tapi kita mesti anggap itu bohong. Bila kita dah terperangkap dengan pawang, kita jadi rosak. Jadi semuanya nanti kita jadi mangsa pembohongan tanpa sedar. Sebab itulah Rasulullah juga bersabda, man ata urrafan, siapa yang menemui tukang-tukang telik, urraf, tukang-tukang telik, tukang-tukang ramal. Nak pilihan raya, calon-calon pun minta ramalan. Nak pilihan raya tu pawang-pawang, oh ya laku laku besar. Tak cukup pawang dalam negeri, pergi ke Indonesia ya. Bagi duit ribu-ribu satu pondok, semua ada yang sembahyang hajat lah. Ini kalau siapa terlibat dengan politik macam Haji Kamal, dia tahulah. Haji Kamal, saya tak politik tuan-tuan, saya tahu setengah datuk tu bila nak pilihan raya sibuklah pergi Indonesia, jumpa kiai-kiai di sana minta sembahyang hajat, bagus juga Tapi ada yang jumpa pawang, minta tangkal, minta itu, minta ini supaya menang. Jadi Rasulullah kata, man ata urrafan, siapa yang mendatangi tukang-tukang ramal, tukang-tukang au kahinan ni pawang, au munajjiman, atau tukang-tukang telik menggunakan peredaran bintang, ahli nujumnya, fasaddaqahu, lalu membenarkan kata-kata mereka. Faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad. Satu riwayat menyebutkan lam yataqabbal minhu arba'ina laila. Jumpa saja tuan-tuan, percaya. Rasulullah kata sesungguhnya orang tersebut telah mengingkarkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makna kufur di sini bukan terkeluar Islam, berdosa besar. Itu tafsiran yang dibuat oleh ulama, bukan tafsiran saya. Kafarah itu bukan jadi kafir, terkeluar Islam, tidak, berdosa besar. Dihuraikan dengan bahasa Arab, kufrun duna kufrin, kufur yang tidak membawa kekufuran sebenar, yaitu dosa besar. Kita menemui percaya. Satu riwayat menyebutkan lam yataqabbal minhu arba'ina lailah, ibadatnya tak diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Kan serius ni. Jadi pada sini dah ya, maka perlu kita fahami kenapa pawang-pawang ni dianggap bohong walaupun cakap dia betul. Kita dapati dalam sejarah pawang-pawang tukang telik ni, ialah tukang-tukang telik zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun. Telik kan mereka betul kan, Fir'aun sudah diramal, kekuasaanmu akan hancur, dihancurkan oleh seorang budak lelaki yang sudah lahir. Ini kan terkenal. Jadi itu diterangkan oleh ulama, macam mana mereka ni boleh tepat ramalan mereka. Begini tuan-tuan, di zaman itu syaitan-syaitan, syaitanul marid ni boleh naik ke langit sampai langit ke-7, bebas, tak ada sekatan. Jadi syaitan-syaitan pada masa itu sampai langit ke-7, apa ada sana? Malaikat. Malaikat berbual-bual. Syaitan ni ambil maklumat. Daripada situlah
Dan setan-setan ni sampaikan maklumat itu kepada manusia yang jadi sahabat sekali pawang. Di antaranya itu ialah kejatuhan Firaun itu di tangan seorang budak yang sudah lahir. Itu betul. Sebab itulah pawang pada masa itu hebat-hebat. Ramalannya betul. Tapi tuan-tuan, berdasarkan maklumat yang saya baca dalam banyak kitab, bila Nabi Isa dilahirkan, maka Allah tutup langit. Setan-setan umarik ni dia boleh naik sampai langit ketiga. 1, 2, 3, 4 ke atas dah ditutup. Bila Rasulullah lahir, maka langit semua langit tutup. Ini ada diceritakan dalam kitab-kitab sirah. Dalam kitab sirah Nabawiyah di Ibn Hisham. Kitab ni saya baca pasal apa? Ketika saya ngajar bab mata pelajaran sirah di UM dulu. Saya gunakan, saya ambil, saya ajarkan cerita kelahiran Rasulullah. Malam dilahirkan Rasulullah tu, setan-setan ni musyarat tergempar. Kenapa malam ni kita tak boleh naik lagi? Sampai langit pertama nak tembus pun tak boleh. Dan musyarat-musyarat tuan-tuan, setan-setan ni, ketua-ketua setan seluruh dunia yang bertemu tu, akhirnya mengisytiharkan, padanlah malam ni kita tak boleh menembusi walaupun langit pertama. Kerana Muhammad sudah dilahirkan. Maknanya dengan kelahiran Nabi Muhammad, semua langit ditutup. Karena itulah tuan-tuan, pawang-pawang di zaman Nabi hingga sekarang tak sehebat dulu. Mereka hanya dapat maklumat daripada perbualan malaikat yang di atas. Ada di atas bumi ini saja. Langit tak ada dah. Karena itu terang, jelas. Kebolehan, kemampuan pawang di zaman sekarang tak seperti dulu. Kenapa? Karena mereka hanya dapat, jin-jin ni, syaitan ni dapat maklumat di bawah. Jadi tak tepat. Dan mereka ni, jin dan syaitan jadi kawan-kawan pawang ni, memang dah tertutup dah. Tak dapat maklumat daripada malaikat. Tapi ada juga Allah berfirman, Inna lillahi malaikatan sayyakhina fil ardi. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang berkeliaran di atas muka bumi. Mungkin daripada malaikat ni lah, syaitan-syaitan, jin-jin yang jadi pembantu pawang tu dapat maklumat. Tapi tak sehebat dulu. Jadi kerana itu tuan-tuan, termasuklah kasyaf, karomah. Seseorang yang selalu kasyaf, yang selalu dapat karomah, ini ada bantuan daripada syaitan-syaitan.